Tuan-tuan, dalam hadis kalau kita baca ada dua kesalahan Allah Ta'ala isytihar perang. Yang pertama riba. Siapa yang terlibat dengan riba, Allah isytihar perang. Yang kedua, orang yang memusuhi orang-orang ataupun orang-orang soleh, para walinya, Allah isytihar perang. Orang-orang baik dimusuhinya. Macam berlaku di Mesir beberapa hari lepas. Bila Presiden Mesir Mursi, orang soleh, orang baik, hafal Quran. Dalam dada dia ada Quran, tuan-tuan, 37. Tak pernah tinggal qiyamul lail. Sembahyang di masjid. Presiden pertama sembahyang di masjid. Dan melaungkan azan. Tengah dia ceramah, sama orang kata, "Syekh, Tuan Presiden, waktu zuhur dah masuk." Dia kata, "Tak apa, saya azan." Dia azan. Bayangkan, belum pernah orang buat. Dia azan menandakan waktu, masuknya waktu. Ini orang soleh, tiba-tiba dijatuhkan. Siapa yang jatuhkan? Orang-orang yang isyaratkan perang kepada Allah. Golongan sekular, liberal. Bila jatuh je Mursi, sempadan Rafah ditutup. Berarti tangan-tangan Yahudi. Masa Mursi naik, yang pertama dibuka ialah sempadan Rafah, supaya orang Islam Palestin dapat mengurangkan tekanan yang dibuat oleh Yahudi. Itu menjatuhkan Mursi seperti mengisyarkan perang kepada Allah. Kerana dia orang baik, orang soleh. Orang yang saya katakan jaga agama. Tak pernah berlaku Presiden Mesir yang jaga agama sehebat beliau. Dengan tawaduk, dengan rendah diri, berjaya mengembalikan balik duit yang dicuri oleh Husni Mubarak pada negara. Berjaya menaikkan gaji orang-orang Mesir yang miskin. Berjaya mengawal harga barang supaya tak naik. Berjaya mewujudkan ruang pekerjaan dalam tempoh tak sampai setahun, 600,000 ruang pekerjaan. Tapi golongan ini, tuan-tuan, sudah merancang bagi menjatuhkan orang baik. Dia nak orang jahat juga, bos. Dia lupa satu perkara. Dia boleh jatuhkan. Dia boleh jatuhkan orang baik. Dan sejarah menunjukkan bagaimana orang baik dijatuhkan. Umar bin Abdul Aziz diracun untuk menghentikan era pemimpin yang baik. Tuan-tuan kena tahu, Umar bin Abdul Aziz, dia meninggal pada usia 39 tahun. Meninggalnya kerana ajalnya. Namun sebabnya diracun oleh keluarga Umayyah yang tidak suka cara dia merintah. Yang suruh isyar harta, berjimat cermat, memberi ruang terbuka kepada rakyat dalam mengkritik, memberi ruang yang cukup selesa pada para alim ulama. Akhirnya orang baik biasa tidak lama kerana musuh ni sentiasa menunggu supaya Allah Ta'ala memberikan pahala yang lebih besar, supaya orang Islam terus berjuang sampai hari kiamat. Terus berjuang. Kalau tidak menang, dia selesa menang, dia tak berjuang lah. Terus berperang. Tapi di sini kita nak relate dengan apa yang disebut Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dia memusuhi ulama, memusuhi orang-orang baik. Orang-orang yang bila demonstrasi solat berjemaah, yang ni demonstrasi solat pun tak. Ya, perbezaan. Seorang demonstrasi tak pernah solat, kerja bersorak. Yang seorang demonstrasi bermunajat kepada Allah, dipimpin oleh para alim ulama, melakukan solat Jumaat, Jumaat yang terbesar, yang dihadiri lebih ramai daripada orang hadir di Masjidil Haram. Lihat kebaikan kepimpinan sudah nampak asas. Tapi dijatuhkan, berarti sebahagian besar rakyat mesti mengisyarkan perang kepada Allah. Kenapa orang baik menyakiti orang-orang baik, menyakiti orang-orang soleh? Tidak ada jenayah lain melainkan kerana dia bersikap adil, melainkan kerana dia menunjukkan agama itu lebih tinggi. Tuan-tuan, mereka cukup musuh ikhwan muslimin. Kerana apa? Memerintah dengan agama, marah dia. Golongan liberal tak boleh terima. Selamanya mereka tak boleh terima perintah cara agama. Walhal sebagai manusia hamba Allah, agama kena letak paling tinggi dan asas pemerintahan.